Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat 16 pada baris yang kedua dari bawah. Kita masih lagi membicarakan tentang apakah murtad ataupun riddah, jenis keyakinan. Maka pada sesi yang lalu kita telah membahaskan tentang masalah orang yang syak terhadap apa-apa perkara yang telah diijma'kan oleh ulama, seperti dia syak pada kewujudan Allah, dia syak pada Rasulullah dan seumpama dengannya. Maka itu membawa kepada kekufuran. Kerana yang namanya akidah itu mestilah perkara yang jazam dan perkara yang qat'i dalam hati dia. Kerana kalau ada syak, maka tidak lagi dipanggil beriman. Kerana yang beriman itu dia mesti 100%. Dia tidak ada raib, tidak ada keraguan lagi. Kalau dia masih lagi 50-50 ke, 60-40 ke, 70-30 ke, even 90-10 ke, itu semua belum lagi dikira sebagai yakin. Dia yakin ni maknanya dia dalam bahasa Arab dia panggil qat'i. Qat'i ni maknanya putus. Putus ni maknanya 100% lah. Bukan detol 99.9%. Maknanya ada kemungkinan lagi.
Tak ada dah. Kalau akidah maknanya dia mesti 100%. Jadi kalau orang yang syak terhadap perkara-perkara seperti dia syak pada kewujudan Allah, maka itu membawa kepada rosak akidah. Wajib untuk dia mengucap semula. Adapun kalau datang yang kita panggil sebagai al-khawatir ataupun lintasan hati yang bukan dengan kehendak dia, maknanya benda tu datang bukan dengan kehendak dia, bisikan. Benda ni berlaku bukan pada kita saja, pada sahabat Rasulullah pun berlaku lintasan hati. Yang namanya selain daripada para nabi, maka lintasan hati itu berlaku. Sama ada ianya daripada elemen-elemen yang kita nampak atau elemen kita tak nampak. Elemen kita nampak ni macam manusia lah, orang. Orang membisikkan kejahatan pada kita, membisikkan sesuatu yang tak baik pada kita. Bukan daripada kita, daripada orang lain. Maka kita lawan dan kita tolak dan kita jauhkan daripadanya. Begitu juga lintasan hati itu kadang-kadang daripada benda yang kita tak nampak, seperti daripada syaitan. Syaitan dengan manusia tak ada beza pun daripada sudut dia beza daripada sudut jenis penciptaan je. Daripada sudut amalan dan seumpamanya, serupa lebih kurang manusia lah. Sebab itu dalam Al-Quran disebut minal jinnati wan nas. Kalau yang jahat sama perangai, jahat tu sama perangai dia, maka boleh jadi lintasan tu daripada jin yang syaitan lah, yang kafir. Dia datang membisikkan pada kita perkara-perkara yang tidak betul, perkara-perkara yang kufur. Lebih-lebih lagi orang yang belajar akidah. Orang yang belajar akidah, maka orang yang belajar akidah ni, dia, guru saya kata, kalau seseorang itu mula didatangi dengan bisikan-bisikan dalam masalah akidah, maka sebenarnya dia sedang cuba dijauhkan oleh syaitan daripada pengajian akidah. Sebab tu dia dihentam. Dia bisikan ni ibarat macam virus cuba penetrate sistem pertahanan badan kita lah. Tapi mereka nak penetrate sistem pertahanan akidah kita. Jadi kadang-kadang dia bisikkan benda-benda yang tak betul, bersalahan dengan apa yang kita belajar. Maka itu adalah perkara yang perlu diambil perhatian. Contohnya macam hari ini kita Al-Isra' wal Mi'raj. Maka golongan Al-Wahabiyah, golongan Al-Mujassimah, mereka sejak beberapa lama ni mereka cuba mempengaruhi akidah Ahli Sunnah dengan konon-kononnya menjadikan Al-Isra' wal Mi'raj ini sebagai satu peristiwa yang menjadi dalil Tuhan tu duduk bertempat dekat atas. Ini satu kesalahan. Tidak ada nas daripada Al-Quran maupun hadis yang menceritakan tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang cerita Tuhan duduk atas. Tak ada. Tak ada. Kita cabar mana-mana. Ya. Kalau tak puas hati, kau ada dengan live. Nanti kita sebut surah Nidah ni semua okey. Tak ada satu nas daripada Al-Quran maupun hadis yang menyebut Tuhan duduk atas. Tak ada satu nas pun yang mengatakan Nabi naik atas kerana Allah di atas. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tanya pada kita, kenapa Nabi naik ke atas? Kerana Allah Taala memerintahkan Nabi naik di atas. Sebagaimana kalau orang tanya, kenapa Nabi Musa Allah Ta'ala perintah pergi ke bukit Tur Sina? Bukan makna Allah nak jumpa Nabi Musa di bukit Tur Sina, maka Allah Ta'ala pergi ke bukit
Tur Sina, nunggu Nabi Musa kat bukit Tur Sina. A'udzubillah, ini keyakinan yang rosak. Kerana apa Nabi Musa pergi ke Tur Sina? Kerana Allah Ta'ala perintah. Kerana apa umat Islam solat menghadap ke arah Kaabah? Kerana Allah Ta'ala perintah. Bukan bermakna bila kita pergi haji ke Kaabah, bila kita pergi umrah ke Kaabah, bila kita solat menghadap Kaabah, Tuhan ada di Kaabah. A'udzubillah. Sedangkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyrikin Quraisy mereka sembah berhala di mana? Kaabah. Ada ratusan berhala keliling Kaabah dibuat. Mereka benar-benar menyembah berhala yang berada di Kaabah. Adapun kita umat Islam tidak menyembah berhala. Kerana Tuhan kita bukan berhala. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tak serupa dengan sesuatu. Maka Nabi naik ke atas bukan kerana Allah di atas. Nabi naik ke atas kerana Allah perintah Nabi berada di atas. Kalau Allah Ta'ala perintah Nabi berada di bawah lah Nabi pergi. Kalau Allah perintah Nabi berada di mana? Mana-mana di laut ke, saya Nabi akan pergi ke laut. Kalau Allah Ta'ala perintah Nabi pergi Gunung Kinabalu pun Nabi pergi Gunung Kinabalu. Pasal apa? Pasal dah itu perintahnya. Tapi mereka cuba twist. Dan perlu kita faham berlaku pada malam Mi'raj tersebut. Nabi naik di atas sampai di suatu tempat yang tinggi yang Allah Ta'ala perintah untuk Nabi berada padanya. Sekira-kira di tempat tersebut Nabi mendengar catatan para malaikat yang menyalin daripada Lauhil Mahfuz masuk dalam suhuf mereka ataupun kitab mereka dicatat. Ini nak malam nisfu Sya'ban nanti pula, Rejab Sya'ban kan. Kemudian masuk malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr tu yang berpindah catatan tu. Satu catatan bagi setiap tahun akan berlaku pada malam Lailatul Qadr. Maka Nabi SAW menerima perintah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Langsung tu bukan makna Allah di atas, langsung. Nabi Musa pun menerima wahyu Allah secara langsung. Apa makna secara langsung? Dalam bab sifat kalam, kita dah jelaskan bahawasanya kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Adapun kita tidak mendengar kalam Allah kerana pendengaran kita dihijab. Kalau tak dihijab, maka nescayalah kita dapat mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, bukan seperti makhluk. Di hari akhirat kelak, semua manusia, bukan sahaja orang beriman, semua manusia, ketika peristiwa hisab, semua akan dibuka hijab pendengaran. Lalu mereka akan mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, dan mereka faham apa yang Allah Ta'ala hisab ke atas mereka. Jadi kalam Allah bukan seperti makhluknya. Dan Nabi menerima perintah salat langsung daripada Allah, yakni diperdengarkan Nabi SAW supaya baginda mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Dan Nabi faham daripada perintah Allah, daripada wahyu Allah ataupun daripada kalam Allah Ta'ala ini perintah untuk solat 50 waktu pada mulanya. Kemudian Nabi turun naik kan, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, mintalah kurang lagi. Naik balik Nabi. Sini sama juga geng kita kata, naik jumpa Allah, turun naik jumpa Allah. Bukan turun naik jumpa Allah, turun naik pergi ke tempat yang Allah Ta'ala perintah untuk Nabi berada di situ. Munajat, mohon di situ. Sama seperti nanti kita apabila pengakhiran dunia nanti, pengakhiran dunia, apabila Nabi Isa AS telah pun turun,
Kemudian Nabi Isa berperang dengan kita semualah, kalau kita sempat lah. Maknanya umat Islam berperang dengan Dajjal. Kemudian membunuh mereka-mereka yang ingkar, orang-orang kafir. Kemudian Nabi Isa juga akan membunuh babi, seumpama dengannya. Kemudian Nabi Isa dan orang beriman akan menghadap siapa? Ada dua makhluk akan dihadap, Dabbatul Ard dan juga manusia dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni bukan sikit, bukan seramai penduduk Langat ni kan, ramai. Kata Nabi, kita dengan Ya'juj Ma'juj ni 1/100. Kita 1, dia 100. Kalau manusia 1 bilion, dia 100 bilion. Kita sekarang berapa bilion? Kali. Tapi kita tak nampak. Dah dihijab. Itu namanya hijab. Kalau kata hijab pendengaran, maknanya kita ada tabir. Tabir tu kita tak nampak lah, tapi kita ada tabir. Yang mana tabir itu menghalang pendengaran kita daripada mendengar kalam Allah. Sebagaimana ada tabir pada pandangan kita yang menghalang daripada kita melihat Allah. Kita melihat Allah di hari akhirat, orang beriman, bukan melihat berhadapan atau di belakang atau di atas atau di bawah, tak. Sebagaimana kalau diangkat tabir mendengar kalam Allah, bukan kalam Allah datang daripada kiri, daripada kanan, kan. Maknanya daripada di muka tabir itu, maka kita dapat mendengar dan kita dapat melihat. Mendengar kalam Allah dan melihat zat Allah. Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang ini di tabir, dihijab. Kita tak nampak. Jumlah mereka ramai. Setiap hari mereka bertambah, Ya'juj Ma'juj ni. Lagi ramai pada kita. Janganlah tanya pula habis tu, dia bersalin kat mana Ustaz? Hospital mana? Jangan tanya soalan itu pula. Dia cara dia lah. Tapi Ya'juj Ma'juj ni manusia. Manusia daripada anak Adam. Dan Ya'juj Ma'juj adalah manusia paling ramai masuk api neraka adalah daripada bangsa Ya'juj Ma'juj. Manusia paling ramai masuk neraka daripada bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka Ya'juj Ma'juj ni bila keluar, dia punya ramai tu sampaikan Nabi Isa dengan orang Islam naik ke bukit Tursina. Naik ke bukit Tursina. Di situ Nabi Isa bermunajat pada Allah. Ya Allah, hapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Pasal apa Nabi Isa naik bukit Tursina? Kenapa tak pergi Kaabah? Kerana itu adalah tempat yang Allah Ta'ala muliakan. Dan dahulunya Nabi Musa AS pernah pergi di situ kerana bermunajat dengan Allah di situ dan mohon pada Allah di situ. Maka Nabi Isa pun pergilah ke situ. Bukan bermakna Allah Ta'ala sedang menunggu pula Nabi Isa di bukit Tursina. Ini kefahaman yang salah yang cuba dibawa oleh golongan Mujassimah, golongan Al-Wahabiyah. Ni yang bahaya. Dia cuba pengaruh akidah orang awam dengan keyakinan-keyakinan yang rosak. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka kita katakan tidak ada satu dalil pun, Al-Quran maupun Sunnah, yang menceritakan Allah Ta'ala duduk di atas menunggu pula Nabi. Ada riwayat yang lain sebut Allah Ta'ala tunggu Nabi sehingga bila Nabi sampai, Allah Ta'ala kemudiannya ubah suara dia jadi suara Sayyidina Abu Bakar. Kemudian suara tu berkata kepada Nabi, tunggu sekejap, Allah tengah solat. Allah tengah solat pula. Parah-parahlah cerita macam ni.
Tak ada dalam riwayat yang sahih, tak ada dalam Al-Quran. Maka hati-hati dengan akidah yang rosak seperti ini. Baik. Maka itu sedikit sebanyak. Kita nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya boleh jadi pada musim-musim seperti ini. Sama pada nisfu Sya'ban nanti datang pula cerita. Nisfu Sya'ban nanti datang pula cerita Tuhan turun, naik, turun, naik. Dia orang ni tak ada akal. Mereka kata apa? Tuhan turun dengan zatnya pada 1/3 malam. Satu dunia ni malamnya berbeza tak? Malamnya berbeza tak? Ada tak dalam satu masa tak ada malam langsung? Siang je. Tak ada. Kerana malam dan siang itu silih berganti mengikut region. Kalau dia kata Tuhan turun 1/3 malam, Tuhan tak naik-naik. Tadi kau kata Tuhan kat atas. Kalau Tuhan turun 1/3 malam, maknanya dalam satu-satu masa. Kalau kata 1/3 malam sekarang di sini, habis 1/3 malam di sini, malam tu akan pindah tempat lain tak? 1/3 malam tak? 3 malam habis kat situ akan pindah tempat lain. Maknanya Tuhan tak naik. Keyakinan yang celaru. Dia nak kata apa? Nak kata Tuhan naik sekejap, cuk gitu. A'udzubillah. Itu bukan keyakinan umat Islam. Tuhan tidak memerlukan masa pun. Adapun yang disebut oleh Nabi SAW, yanzilu rabbuna, maknanya adalah rahmat. Rahmat. Dan boleh juga dikata malaikat. Dia macam bahasa kita. Katalah dulu langat kita ni ditimpa banjir. Kemudian dalam berita, katalah langat banjir, habis banjir, berita kerajaan Madani turun padang menziarahi penduduk Hulu Langat yang ditimpa banjir. Kita pun semua keluar, mana kerajaan? Orang tak cerdik fikir macam tu. Maksud kerajaan Madani tu apa dia? Bukan PM kita Anwar Ibrahim turun sekali dengan segala menteri-menteri, semua turun sekali. Dah, maksudnya apa? Delegation. Dia delegates lah, power dia, kerja dia. Dah, kalau di Hulu Langat ni adalah penghulu dia, ketua kampung dia, YB dia, yang dia delegates kerja. Nah, PMX turun padang, contohnya. Bukan bermakna PMX by itself turun padang, kadang-kadang delegate saja. Ya. Maka bila sebut yanzilu rabbuna, bukan makna Tuhan turun dengan zatnya. Tak, rahmat Allah yang turun. Maka golongan ni kadang-kadang dia tak faham bahasa kiasan, bahasa majaz. Itu payah juga hidup dengan dia orang ni. Payah kalau orang tak faham majaz ni. Payah orang tak faham. Kau jangan cerita dengan dia rahsia. Pasal apa? Mulut tempayan. Kau tengok orang tu, elok je mulut dia. Pasal dia tak faham kiasan, majaz. Dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham. Susah kalau orang tak faham macam ni. Kan, kau hati-hati sikit dengan budak tu. Pasal apa? Tangan panjang. Aku rasa aku tengok tangan dia okey je. Sudah. Main orang macam ni, jam kepala tau. Dia tak faham majaz. Padahal dia orang Melayu. Kalau dia orang bukan Melayu, kita faham lah. Macam kita orang bukan Arab. Nah, jadi Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nak faham Quran kena faham ikut bahasa Arab Tak boleh kita direct translation gitu, rosak mana? Sama juga.
bahasa Melayu tak boleh direct translation gitu, rosaklah makna. Mesti ada penjelasan dalam bahasa dia. Itulah kisahnya. Maka hati-hati dengan orang yang cuba bawa apa yang kita sebut tadi, khawatir, bisikan-bisikan nak rosakkan akidah. Lagi kita belajar macam ni, kemudian datang puak ni dia kata begini. Kita kata tak, ini bersalahan dengan akidah. Ini akidah kita. Akidah ni kena pegang dengan kemas. Orang Kelantan kata tak gogek, tak berapa, tak goyah. Tak gogek sikit abu, tak goyah. Kenapa? Kerana akidah ni benda yang 100% kejap. Dia takkan berubah. Baik, kita masuk pada kata pengarang, awi i'tiqadu qidamil alami wa azaliyatihi bi jinsihi wa tarkibihi atau bi jinsihi faqat. Di antara keyakinan yang rosak lagi ialah keyakinan bahawasanya alam ini qadim dan azali. Yakni tidak ada permulaan bagi alam ini. Ini adalah perkataan falsafah. Falsafah mereka kata alam ini qadim. Sebahagian falsafah. Ada sebahagian falsafah mereka kata alam ini hasil daripada Big Bang. Cuma Big Bang tu dia jadi dengan sendiri. Dia panggil nature selection. Nature selection. Maknanya nature ni kalau kita terjemah bahasa kita dia jadi semula jadi, ya. Semula jadi. Tapi sebenarnya nature yang mereka faham ni, makna nature tu adalah benda tu pilih sendiri. Dia pilih untuk meletup. Daripada satu sel, kemudian sel tu kemudian berevolusi. Sel itu memilih untuk diri dia. Dia nak jadi apa? Nak jadi beruk, jadi manusia, jadi ikan, jadi apa-apalah. Nature. Dia panggil nature selection. Kita kata Allah Ta'ala yang menentukan bagi makhluk dengan sifat iradahnya. Yang mana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imam ingat kot? Apa ayat Imam? Yakhluqu wa yakhtar. Ya, lupa dah ayatnya. Dalam suratul Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa sahaja yang dia kehendak. Wa yakhtar. Wa yakhtar yakni dia yang memilih bagi makhluknya. Hakikat. Ni hakikat akidah ni. Semua perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala yang menentukan bagi kita. Kita tak milih jantina kita. Lahir-lahir laki-laki, ya. Kita tak nentukan jantina dalam perut. Kita pula menentukan aku ni nak jadi apa. Tak ada. Lahir laki-laki, ya. Perempuan-perempuan lah. Lepas tu nyalahkan Tuhan bila nak jadi pondan. Masalah. Ada masalah tu. Allah Ta'ala ciptakan kita laki-laki, ya, perempuan-perempuan lah. Boleh pula ada sebahagian golongan LGBT kata Tuhan salah cipta. Tuhan nak ciptakan dia perempuan, tapi terjadikan dia dalam rupa laki. Jadi my inside is woman, but outside I am man. A'udzubillah. Maka golongan-golongan seperti ini mereka akan ikut falsafah ni. Nanti dia panggil nature selection tu. Dia nyalahkan Tuhan itu, Tuhan ini. Maka tak boleh seseorang meyakini alam ini
qadim. Kerana namanya alam, bila kita sebut alam, maknanya apa? Kullu ma siwallah. Pergi pada takrifan tauhid. Alam maknanya kullu ma siwallah. Setiap sesuatu yang selain Allah itu dipanggil alam. Asal kalimah alam ni, orang Melayu kata alam ni maknanya tanda. Tanda, alamat. Okey, tanda, alamat. Dia sama kata akar dia dengan ilmu, iaitu tanda yang menunjukkan kepada sesuatu. Mendung tandanya nak hujan. Tandanya nak hujan, mendung. Gitulah. Maknanya alam ini suatu tanda. Dan bila kita sebut alam, alhamdulillahi rabbil alamin, dalam konteks ilmu tauhid, alam ini menunjukkan apa? Dia adalah dalil yang menunjukkan wujudnya Tuhan. Sebab tu dalam bahasan sifat 20 sebelum ni kita dah sebut dah. Apakah macam disebut dalam Ummul Barahin, Imam Sanusi disebut, apa dalil wujudnya Allah? Wujudnya alam. Adanya alam, alam tu sendiri adalah bukti wujudnya tu Tuhan. Tak mungkin alam wujud tanpa Tuhan. Kerana alam itu pasti diciptakan. Sebagaimana lukisan tak mungkin tak ada pelukis, tulisan tak mungkin tak ada penulis. Maka lukisan itu sendiri menjadi dalil wujudnya pelukis. Langsung otak kita ada lukisan, mesti ada pelukis. Walaupun kita belum kenal lagi siapa pelukis dia, tapi akal kita kata ada pelukis. Tulisan ada penulis. Maka kalau kita melihat alam semesta ni, tidak mesti ada pencipta. Kemudian datang Nabi SAW kenalkan kita dengan pencipta tu, namanya Allah. Kan? Kalau tak, kita tak kenal pencipta. Kerana selain daripada para nabi, manusia itu tidak diinstalkan iman dalam diri mereka. Maka akidah ni dia mesti datang atas jalan dakwah, atas jalan menyampaikan, atas jalan risalah. Dia tak ada orang duduk bawah pokok durian sangking, dia duduk, Tuhan kita nama Allah. Tak ada. Benda tu bukan perkara yang boleh difikir. Kita ni ada Nabi kita Muhammad, dia bangsa Arab, tiba-tiba datang sendiri. Tak ada. Dia mesti datang dengan cara dakwah, risalah, diajarkan kepada kita. Sebab tu ada perbahasan yang kita sebut sebelum ni. Kalau orang asli duduk dekat mana kepulauan Amazon, satu komuniti kecil 20-30 orang contoh, tak pernah sampai Islam pada dia, maka Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan mereka kalau mereka mati dalam keadaan demikian. Pasal apa? Pasal dakwah tak pernah sampai. Bila dakwah tak pernah sampai, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala tidak akan berlaku azab pada sesuatu kaum melainkan telah diutuskan risalah. Kalau dah utus risalah macam orang-orang dekat Malaysia ni yang tidak Islam kan, keliling kita ni kan, mereka ni dah sampai risalah pada mereka. Mereka dah tahu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah Allah. Mereka ingkar hari akhirat esok, kalau mati dalam keadaan tu, jawab. Kerana di hari akhirat dia akan dihisap, dia akan ditanya, kenapa tak Islam? Nak jawab apa? Saya itu fikir dulu, mana ada pokok itu ikat kuning punya tali, itu Tuhan.
Bukankah dah sampai pada engkau la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah? Bukan orang Melayu ramai ke keliling? Bukan azan hari-hari ke? Bukan ada terjemahan azan ke dalam TV? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa sembah pokok, ikat kain kuning? Kenapa bina kuil haram? Nah, contoh. Oh, saya itu fikir ingat itu Tuhan. Tak boleh bagi jawapan tu. Kerana telah sampai dakwah. Lainlah kalau duduk kepulauan Amazon sana, yang memang betul-betul remote, dalam hutan sana, memang remote betul. Tak jumpa dengan orang luar punya. Dia je. Lebih kurang macam binatang je kehidupan mereka. Kehidupan manusia ni kalau tak ada panduan, dia jadi macam binatang lah. Tak semayang, tak apa lah, macam binatang. Hari-hari makan, minum, jima. Itu binatang. Binatang ni kerja dia tu je. Dia memuaskan dua nafsu, nafsu perut, nafsu kelamin. Itu je nafsu yang kita ada pun. Manusia pun macam tu lah. Nafsu perut, nafsu kelamin, dua tu je. Tak? Dua tu je. Maka kalau manusia ni tak ada panduan agama, apa binatang? Hari-hari nak memenuhi dua ni. Itu lain cerita lah. Tak pernah sampai dakwah pada dia. Kalau di hari akhirat dia dihisab. Kenapa tidak masuk Islam? Islam. Apa tu Islam? Kenapa tak menyembah Allah? Kenapa tak meyakini Rasulullah? Dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Tak pernah sampai. Keyakinan seperti itu bukan boleh duduk tengah mancing ikan piranha dekat Amazon tu sampai seruan pada dia. Tak ada orang macam tu. Tak ada orang macam tu. Okay. Maka tidak akan diazab. Maka begitulah manusia. Okay. Jadi orang yang mengikut falsafah ni ada rosak. Antara akidah falsafah adalah qidamul alam. Maknanya mereka meyakini alam ni wujud tanpa pencipta. Sama macam Allah, sedia ada. Sama ada dengan jenisnya dan juga apa yang kita panggil sebagai tarkib dia. Okey, ataupun pecahan-pecahan dia. Okey. Apa makna jenis, apa makna pecahan? Tarkibnya ginilah. Nak bagi mudah faham. Manusia dengan kemanusiaan. Kemanusiaan tu jenis. Manusia tu tarkib. Okay. Ada satu falsafah dia kata alam ni jenisnya dan tarkibnya dua-dua azali. Kufur lah. Kerana meyakini alam itu tidak ada pencipta, kufur lah. Kerana yang azali hanya Allah. Allah Ta'ala berfirman huwal awwal. Makna huwal awwal adalah dia sahajalah yang azali. Ulama tafsir menyebut, ulama lughah juga menyebut kalimah huwa ni dalam bahasa Arab dipanggil kata nama khas, isim ma'rifah. Huwa ma'rifah. Kalau saya sebut contoh ni contoh je. Okay. Nah, saya sebut mana dia yang selalu tanya soalan lepas kuliah. Semua tahu? Dia tu dah tahu dah. Tak payah sebut nama lah. Tak payah sebut nama. Bila saya sebut dia je, tahu. Maka dia tu adalah ma'rifah. Ma'rifah ni maknanya kata nama khas lah. Saya tak kata ada orang lain. Saya kata pada dia. Dia tak datang ke ini. Semua anda faham dah. Dia tu adalah dia. Tanpa nama. Contoh. Nak pergi faham.
Faham kan? Maka dia itu adalah kata nama khas, ma'rifah. Ya. Kemudian al-awwal juga ma'rifah. Kerana ada alif lam ma'rifah. Dalam ilmu nahwu dia panggil alif lam ma'rifah. Yang masuk ilmu tajwid pula. Masuk ilmu tajwid alif lam qamariyah tu. Ya, ini ilmu akidah. Alif lam ma'rifah. Kerana tanda ma'rifah adalah alif lam. Maka dalam ilmu bahasa Arab, ma'rifah jumpa ma'rifah, maknanya ia membawa kepada conclusion hanya dia. Al-hasar, hanya dia. Tidak ada selain dia yang bersifat dengan al-awwal. Al-Quran ni bahasa dia indah. Bahasa dia indah. Dia ada kaedah dia. Al-Quran ni bi'arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang paling mubin, paling jelas, paling nyata. Jadi semua penceritaan dalam Quran dia, syarahan dia mesti ada. Ada syarahan sudut luar, syarahan sudut ni. Jadi ulama kata huwal awwal, ma'rifah temu ma'rifah. Maka jawapan dia adalah hanya dia, al-awwal. Hanya dia yang azali. Selain daripada Allah, semua adalah baharu, hawadith, diciptakan. Okey, hadith, jamak dia hawadith. Maka alam ini baharu, sama ada jenisnya atau tarkib dia. Dan ada sebahagian falsafah dia kata tarkib ni maknanya manusia. Contoh, manusia ni dia kata manusia ni diciptakan baru, tapi kemanusiaan qadim dia kata. Pening. Dia memisahkan di antara kemanusiaan dengan manusia. Seronoklah kita. Saya mesej Imam Zikri, Imam, pagi ni saya tak dapat hadir, ustaz tak dapat hadir, tapi insya-Allah keustazan ada. Faham tak? Boleh pisah tak di antara ustaz dengan keustazan? Zikri dengan kezikrian. Boleh pisah? Tadi ustaz, subuh saya tak semayang, tapi kesayaan semayang. Boleh faham? Manusia tak semayang, tapi kemanusiaan ya, boleh. Boleh pisah tak antara kemanusiaan dengan manusia? Tak boleh. Itu maksud dia. Manusia dan kemanusiaan, meskipun dua entiti sifat kemanusiaan dan manusia, diri manusia itu, daripada sudut perbahasan dipecahkan kemanusiaan dengan manusia, tapi hakikatnya ia satu. Tapi falsafah kan dia suka main dengan, lagi tak faham lagi dia kata ini ilmu tinggi. Engkau tak sampai. Macam pernah dengar kan? Macam ajaran Mak Lipat sama. Waktu Mak Lipat tu pun dia berfalsafah. Dia berfalsafah. Dua-dua sama. Maka falsafah ni dia memeningkan. Sengaja dia memeningkan supaya nampak tinggi. Sebenarnya tak tinggi pun. Bagi orang hak ngaji akidah solid, dia nampak apa? Nampak jahil. Nampak tak cerdik Atau bahasa kasar nampak bodoh. Benda manusia dengan kemanusiaan. Pisahkan pula kemanusiaan qadim, manusia. Benda kau cerita ni. Mari sini aku bagi ketamparan. Nak tampar sungguh ke nak bagi ketamparan? Contoh nak bagi faham. Tak dipisahkan. Tampar, ketamparan sekali sekali. Yang ditampar itu dia kena tampar dan dia merasalah ketamparan daripada penampar tu.
Maka dua-dua salah. Maka kalau ada orang meyakini Tuhan itu ada yang meyakini alam itu qadim, tidak diciptakan, maka hukumnya terkeluar daripada Islam, kerana setiap sesuatu selain Allah diciptakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan adalah pencipta bagi alam ini. Jelas? Okey. Ada soalan yang kurang jelas? Itulah saya tak nampak dia. Ada tak dia? Di mana dia? Jadi semua orang faham dia tu. Itu maksud dia tadi kan. Okay. Baik, kalau tak ada apa-apa, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak lama lagi, ada sebulan lagi lah lebih kurang lah, masuk Ramadan dah. InsyaAllah cepat masa berlalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.